تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah, tuan-tuan yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala di atas segala limpahan inayahnya, limpahan kasih sayangnya. Kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan pada malam yang mulia ini, dapatlah kita sama-sama berkumpul bagi meneruskan pengajian kita. An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan karangan Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad As-Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad,
Mudah-mudahan Allah merahmati, meninggikan derajat beliau, mensucikan rohnya, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, manfaat, rahsia dan keberkatan dengan asbab ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, yakni berikanlah salam untuk mendapatkan keamanan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, yakni kepada orang-orang yang susah ataupun kepada saudara-saudaramu. Wasilul arham, hubungkanlah silaturahim kepada kaum kerabat. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan jangan lupa sembahyang di tengah malam ketika manusia sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan memasuki syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Perhatian yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi membicarakan tentang galakan atau tuntutan supaya kita mendirikan malam dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Nah, seperti mana kita lihat ataupun kita ingat kembali perbahasan pada pertemuan yang lalu, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada pertengahan malam dan Nabi mengulang-ulang ayat, dan Nabi salat dalam keadaan teresak-esak menangis, dan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Maka kewajiban bagi Nabi, kewajiban untuk menunaikan ibadat malam ini diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Baik, dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 perkara yang Nabi suruh kita buat, yang Nabi suruh kita laksanakan, nescaya kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan, dengan penuh keselamatan. Maknanya Allah Ta'ala menghal-halukan sesiapa yang melakukan 4 perkara ini. Pertama, afshus salam, beri salam. Beri salam yang makna kita ni menyampaikan kita menghidupkan kasih sayang melalui ucapan salam itu akan melahirkan rasa kasih, rasa sayang, rasa hormat diri kita ni kepada saudara kita, dan saudara kita ni kepada diri kita. Walaupun apa benda tu ringan, benda kenapa kecil, tapi besar dari segi kesan. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, beri makan kepada orang, khususnya orang yang susah, tetamu kita, jiran ataupun masyarakat kita. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim, jaga hubungan keluarga dan juga kerabat kita. Lepas tu yang ketiga, yang keempat, Rasulullah menyebutkan wasallu bil laili wan nas, dan hendaklah kamu mendirikan sembahyang pada waktu malam ketika mana manusia sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan dimasuki oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi 4 perkara ni dia saling berkaitan, dan tak boleh kita ni hanya mengambil sebahagian lalu kita meninggalkan sebahagian. Ada setengah orang kadang-kadang ibadat pada waktu malam itu hebat, tapi dari segi hubungnya dia dengan manusia, afshus salamnya tak ada. Bakal dingin sikap dia, bermasa muka sesama manusia. Jadi tak kenal bagaimana dia nak
dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, sedangkan dia tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu secara menyeluruh. Nah, jadi orang yang sifat dia suka memberi salam, bahkan dia suka memberi makan, suka menolong orang, dan dia suka menghubungkan silaturahim, ditambah pula dengan ibadah dia pada waktu malam, maka mereka ni termasuk di dalam penghuni syurga Allah di akhirat. Nah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Shalli minal laili walau ka'albi syatin." Sembahyangkanlah, tunaikanlah sembahyang di tengah malam, kendati pun, sekalipun setakat masa memerah susu. Apa maksudnya? Jangan tinggalkan qiyamul lail sepenuhnya, jangan tak buat langsung, walaupun hanya sebentar. Yang penting ada bahagian daripada malam untuk kita ni munajat kepada Allah, walaupun hanya sekadar 2 rakaat yang ringkas. Dan kalau kita tengok dalam bagaimana Rasulullah SAW mendirikan solat pada waktu malam, baginda akan memulakan dengan mendirikan 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Kemudian Nabi akan teruskan lagi dengan 2 rakaat yang pertengahan. Dan akhirnya Nabi akan buat 2 rakaat yang lebih panjang daripada yang pertama dan yang kedua. Itu cara kaedah yang diajar oleh Nabi. Orang panggil ada stretching dulu. Tidak gaduh dengan yang berat, yang lama, yang panjang dulu. Buat yang ringan-ringan, hak mudah bagi diri kita. Jadi Nabi ayat tadi, "Shalli minal lail", buatlah sembahyang malam itu walau kahal bisyatin, walaupun masa itu hanya sekadar memerah susu. Apa makna kahal bisyatin, memerah susu ni? Iaitu tempoh masa yang sangat singkat, sekejap lah. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, "Syaraful mu'mini qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nasi." Seseorang mukmin itu akan menjadi mulia bila ia sanggup bangun di tengah malam, dan ia patut merasa megah bila ia tidak berhajat kepada apa yang ada di tangan orang lain. Maknanya kemuliaan seseorang itu bila mana dalam hati dia ni tidak ada orang panggil keperkatan harap berhajat hati kepada yang ada di tangan orang lain. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dia ada buat satu fasal berkenaan dengan tentang qiyamul lail. Dia ada beza antara qiyamul lail yang yakni mengerjakan salatul lail, qiyamul lail dengan salatul tahajud. Salat tahajud dengan salat qiyamul lail ni dia ada beza dia pada keadaan ataupun pada kaifiahnya. Kalau salat sunat tahajud ni hendaklah didahului dengan tidur seketika selepas daripada waktu isyak. Mana kena didera dulu sekejap baru kita boleh sembahyang sunat tahajud. Adapun salatul lail, sembahyang menghidupkan sembahyang malam ataupun qiyamul lail, maknanya mana-mana solat yang dikerjakan selepas daripada solat fardu isyak dikira sebagai salatul lail dan mendirikan malam dah, macam kita sembahyang tarawih ni. Nabi kata, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan malam di situ dengan makna dia qiyamul lail. Yang dimaksudkan dengan qiyamul lail itu apa-apa sahaja sembahyang sunat yang kita kerjakan selepas daripada sembahyang fardu isyak. Maka kita tu termasuk di antara golongan mereka yang mendirikan malam. Kalau sembahyang sunat witir, sembahyang sunat ba'diyah isyak ataupun apa-apa sembahyang sunat lah, kalau kita kerjakan lepas daripada sembahyang fardu isyak tu sudah termasuk di dalam
kategori salatul lail, orang yang mendirikan salat malam. Nah, adapun salat sunat tahajud di antara salat-salat sunat yang boleh kita kerjakan pada pertengahan malam. Dan disyaratkan untuk mendirikan salat sunat tahajud ni sekurang-kurangnya kita tidak terlena walaupun sekejap, walaupun dan sempat terlelap walaupun seketika selepas daripada masuknya waktu fardu isya. Nah, jadi salat tahajud kita tak boleh buat lagi selagi tak jenaka walaupun sekejap. Kalau nak sembahyang juga bimbang takut tak terbangun. Nah, macam sembahyang witir lah, kita bimbang takut tak terbangun, kabar-kabar hubur dah, maka boleh kita buat bila daripada kita tidur. Jadi digantikan niat salat tahajud tadi itu dengan niat usalli sunnata qiyamul lail boleh. Nah, sembahyang sunat qiyamul lail belum daripada kita tidur selepas daripada waktu isyak. Sama seperti kita mendirikan salat tarawih lah. Nah, baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab-sebab yang membantu untuk menegakkan qiyamul lail. Sebab Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala bila disebutkan tentang hadis Nabi yang kita baca minggu lepas, Nabi kata alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu melakukan sembahyang malam, fa innahu da'bas salihin qablakum, kerana sesungguhnya ia yakni qiyamul lail kebiasaan orang-orang saleh sebelum daripada kamu, wa qurbatun ila rabbikum, dan jalan yang dapat mendekatkan diri kamu kepada Tuhanmu, wa maghfiratun lisayyi'ati, dan menghapuskan segala kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, wa manhatun 'anil ismi, dan mencegah daripada segala penyakit. Maknanya pada qiyamul lail itu ada obat yang Allah Ta'ala rahsiakan. Jadi kata Imam Hasan Basri, sesungguhnya aku tidak menemukan sesuatu daripada ibadah yang lebih kuat daripada salat pada tengah malam. Lalu dia bertanya, mengapakah orang-orang bertahajud itu memiliki wajah yang paling bagus? Orang yang kerap bangun malam, orang yang bangun tahajud malam, dia ada orang panggil wibawa dia. Dia ada keunggulan dia ada cahaya yang Allah Ta'ala letak di wajah dia tu, sehingga terbit keindahan, kecantikan, ketampanan yang di luar daripada kebiasaan dimiliki oleh orang lain. Lalu kata Imam Hasan Basri, kerana mereka menyendiri bersama Allah yang Maha Pemurah, maka Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada mereka. Hebatlah qiyamul lail. Nah, baik. Kemudian kita tengok apa yang Imam Al-Ghazali sebut dalam ini. Ketahuilah bahawa qiyamul lail tidak mudah dilakukan kecuali bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakannya. Maknanya nak mendirikan malam ini tidak mudah, kecuali orang memang betul-betul diberikan hidayah taufik di dalam hati dia itu untuk dia laksanakan. Dan ia memerlukan sebab-sebab yang dapat memudahkannya. Dan antara sebab-sebab tersebut ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin. Dia ada sebab dia. Nak boleh kita ni nak bangun malam, nak bertahajud, nak berqiyamul lail, nak mendirikan salatul lail tu, kena menepati segala sebab-sebab dia. Sebab-sebab yang zahir dan juga sebab-sebab yang batin. Antara sebab yang zahir yang membantu seseorang untuk bangun malam. Sebab kalau kita buat benda ni, ujilah 10 butir jari kanan, ujian bunyi saja, tu tak bangun. Orang lain pula bangun. Tu bangun juga, bangun katuk je. Pasal nak sambung tidur semula. Antara sebab zahir yang membantu seseorang untuk bangun malam ialah tidak banyak makan. Itu yang pertama. Ini hak zahir. Sehingga sebahagian syekh mengatakan, wahai para murid, janganlah kamu banyak makan dan banyak minum. Ini berlebih-lebih ialah makan yang bersengatan, syarhut ta'am. Kerana jika demikian kamu akan banyak tidur. Sebab bila banyak makan ini dia akan letih, ngantuk, berat badan, dan akan banyak tidur. Dan bila banyak tidur, tak sempat bangun malam, tak
tempat nak semaya tahajud dan sebagainya, banyaklah kerugianmu. Baik, itu yang pertama. Antara sebab yang lain yang sebab yang zahir, tidak terlalu memenatkan diri pada siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mana badan itu yang siapa letih doa. Sebab bila letih doa, ayolah badan itu nak berfungsi, nak bangun pada pertengahan malam pula. Selain itu, seseorang itu hendaklah berusaha untuk tidur qailullah pada siang hari. Kerana tidur qailullah ni tidur sekejap, belum daripada masuk waktu zuhur, lebih kurang setengah jam gitulah. Kerana tidur qailullah ni akan membantu seseorang itu untuk mendirikan sembahyang malam. Seperti mana seseorang yang bersahur, ketika mana hari yang dia nak berpuasa, sahur dulu daripada subuh tu, maka begitulah ibaratnya qailullah, tidur sekejap belum daripada masuk waktu zuhur ni, akan memberi kekuatan, akan membantu bagi seseorang yang ingin mendirikan malam. Itu dari segi sebab-sebab yang zahir. Manakala di antara sebab-sebab yang lain, sebab yang batin pula, ataupun sebab bersifat batin ni, seperti mana kata Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri, dia kata hendaklah seseorang itu menjauhi diri dia daripada melakukan dosa-dosa. Sebab dosa ni dipanggil hijab rohani di antara kita dengan Tuhan. Maknanya kena klik pada taubatlah, istighfar. Kata Sufyan As-Sawri, aku terhalang daripada qiyamul lail selama 5 bulan kerana satu dosa yang aku lakukan. Ini payung ni. Bila kita ni terlalu berlazat dengan sesuatu perkara, macam kita sebut dulu lah. Bila kita bersengatan, orang panggil selesa doa, seronok dari segi syahwat duniawi. Sama ada ni syahwat duniawi ni tak semestinya hak halal sekalipun berlebih-lebihan dalam menikmati suatu perkara yang menyeronokkan, maka dia akan memberatkan rohani kita juga untuk bermunajat kepada Allah. Apatah lagi kalau perkara-perkara yang melibatkan dosa, maka sudah tentu dia jadi berat rohani, bukan berat jasad, berat roh kita tu nak menghadap, nak tawajuh kepada Allah. Ada pun perkara-perkara yang membantu dari sudut batin pula, kata Imam Al-Ghazali, antaranya ialah kebersihan hati terhadap kaum muslimin. Mana kena bersih hati kita daripada jahat sangka kepada orang, daripada hasad. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian bersih daripada bid'ah, benda-benda yang menyeleweng, benda-benda yang menyesatkan, benda-benda baharu yang jauh daripada agama, dan berpaling daripada perkara dunia yang tiada berguna, tidak ada manfaat untuk negeri akhirat. Termasuk juga sebab batin yang membantu ialah adanya, ini paling penting sekali ni, rasa takut yang menguasai hati, khauf, disertai dengan pendeknya angan-angan. Antara sebab lain ialah mengetahui akan keutamaan qiyamul lail, seperti mana hadis-hadis yang kita bacakan. Dan antara pendorong yang paling berkesan untuk melaksanakan qiyamul lail itu ialah cinta kepada Allah, hubbullah, kasih kepada Allah, rindu kepada Allah, sayang kepada Allah. Sayang kepada Allah ni memuncak maqam seseorang hamba dengan Tuhan dia lah. Seperti mana Rasulullah SAW tu diberikan gelaran Habibullah, kekasih Allah, kerana orang yang paling mencintai Allah di kalangan umat manusia ni, mana kecintaan yang paling mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan bermakna nabi-nabi lain itu tidak mencintai Allah secara mutlak, tetapi martabat kecintaan Rasulullah kepada Allah itu dan Allah kepada Rasulullah itu dibandingkan dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul yang lain, dengan hamba-hamba Allah yang lain, tidak ada tolak banding.
kecintaan Nabi kepada Allah kecintaan yang mutlak. Begitu juga lah kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW ni adalah kecintaan yang mutlak. Kemuncak kepada kecintaan dia panggil asyik, kerinduan. Karang di lautan rindu, teringat-ingat ya. Hati duduk dilero sama dengan Tuhan. Apa sahaja daripada perintah Tuhan dia akan segera. Hati ini duduk bersama dengan Tuhan semua, tidak lalai dan tidak lupa dia. Baik. Jadi pendorong yang paling berkesan untuk melaksanakan qiyamul lail ialah cinta kepada Allah dan kekuatan iman. Apabila seseorang itu mendirikan sembahyang ataupun mendirikan salat, dia menyedari bahawa dia sedang bermunajat kepada Tuhannya dan dia yakin bahawa Allah hadir di hadapannya dan menyaksikannya. Makna dia bisik dengan Tuhan. Maksud kesedaran inilah yang menjadikan munajatnya panjang dan salatnya lama. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, orang-orang yang salat malam pada malam-malam mereka lebih merasakan kenikmatan daripada orang-orang yang berseronok dalam permainan mereka. Kalau bukan kerana malam, nescaya aku tidak ingin tinggal di dunia. Sebab adanya malam itulah dia panggil waktu yang dia boleh mengadu kasih dengan Tuhan dia. Sabit para ahli Allah ni dah, para arif billah ni, dia bila sebut tentang kematian dia seronok sebab dia boleh bertemu dengan kekasih hati dia, dengan Allah lah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama dengan keseluruhannya dan janganlah sama sekali kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Baik. Faman dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan apa ayat dia? Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Maka dia adalah orang yang sebenar-benar berjaya. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan hanya perkara yang menipu daya semata-mata. Dan ayat sebelum itu Allah Ta'ala sebut apa? Di dunia, di akhirat itulah akan disempurnakan segala balasan-balasan janji-janji Allah terhadap hamba-hamba. Jadi orang ahlilah ni dia seronok bila dia meninggal dunia. Sebab apa? Dia boleh bertemu dengan Allah, dengan kekasih hati dia. Dia memperolehi segala balasan-balasan baik, janji-janji baik yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada mereka. Tetapi sekiranya kalau Allah Ta'ala ni berikan kehidupan lagi untuk dia hidup di dunia ni, maka dia bahagia dan dia seronok juga. Bukan sebab bahagia dan seronok tu dikerana akan menikmati nikmat-nikmat dunia tu, tetapi kerana mereka dapat terus bermusyahadah dengan Tuhan, syuhudiyah dia dengan Tuhan. Manakala dia hidup dia dalam nikmat, boleh musyahadah dengan Tuhan, boleh mendirikan sembahyang pada waktu malam. Mana kelazatan dan kemanisan kehidupan dia tu hanya semata-mata kebersamaan hati dia dengan Tuhan. Kalau dia meninggal, maka dia memperolehi kesempurnaan janji yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia. Ni hati para ahlilah duduk dia di situlah. Tak ada tujuan yang lain melainkan dia nak kedekatan. Lepas tu dia ni adakah tidak diuji? Diuji serupalah dengan kita pun ada ujian. Tapi ketabahan hati dia, kekuatan jiwa dia,
ketinggian rohani dia di dalam menakluki sesuatu perkara yang mereka peroleh. Macam kita dah sebut dulu lah. Kita ni kalau boleh satu nikmat berupa kekayaan tu, berupa kemuliaan ataupun ketinggian lah, boleh makan ratus. Hati ni berasa mana? Nak suruh lah. Sebab apa? Sebab hati kita ni tidak kuat untuk menahan perasaan-perasaan yang tidak baik apabila kita diberikan sesuatu nikmat ataupun kita diuji dengan sesuatu musibah. Itu beza hati kita ni dengan hati para anbiya, para rasul alaihi salatu wassalam, hati para sahabat. Sekalipun kita ni mungkin mustahil lah kita kata nak duduk seperti mana keadaan hati Nabi. Sekurang-kurangnya kita dapat mempelajari daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila kita diberikan ataupun kita memperoleh sesuatu nikmat, syukur. Jangan perasan itu milik kita. Tapi hendaklah kita yakini, kita kena faham bahawa ia adalah pemberian. Anugerah fadlun minallah, pemberian Tuhan. Limpahan Allah Tuhan beri daripada banyak lagi. Limpahan. Mana kita belajar di situ. Hati tu mari perasaan yang tak baik, nak sombong dengan orang, nak berlagak, mari berasa ujub, takjub dengan suatu perkara yang kita miliki. Tapi bila kita belajar, kita faham tak boleh ni dengan gini, tak boleh ni duduk berprasangka, duduk berperasaan gini. Syukuri nikmat Tuhan. Bukan kata tak boleh nak nikmatilah, tapi nikmati dengan penuh kerendahan hati kita kepada Allah, dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah, hadza fadlun min rabbi, hadza fadlun min rabbi. Ini adalah sebahagian daripada kemurahan Tuhanku kepada diri aku. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana kita nak membahagikan malam. Maksudnya dalam qiyamul lail, dari setiap malam dia ada pembahagian-pembahagian dia. Maka menghidupkan malam itu terbahagi kepada beberapa tingkatan. Yang pertama, menghidupkan seluruh malam. Inilah cara para salafus salih. Sebahagian daripada salafus salih itu mereka menghidupkan keseluruhan malam mereka itu dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan separuh malam. Ini juga diriwayatkan daripada beberapa orang salaf. Cara terbaik untuk melakukannya ialah tidur pada 1/3 pertama malam dan 1/6 terakhir malam. Yang ketiga, menghidupkan 1/3 malam. Caranya ialah tidur pada separuh pertama malam dan 1/6 terakhir. Inilah cara Nabi Allah Daud alaihissalam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbus salati ila Allah salatu Daud, wa kana yanamu nisfal layli wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Salat yang paling dicintai Allah ialah salat Nabi Allah Daud. Baginda tidur separuh malam, bangun 1/3 dan tidur 1/6. Jadi tidur pada akhir malam lebih baik kerana ia dapat menghilangkan kesan ngantuk pada wajah pada waktu pagi dan mengurangkan wajah menjadi pucat kerana kurang tidur. Yang keempat, menghidupkan 1/6 atau 1/5 malam. Yang paling utama dalam cara ini ialah melakukannya pada sebuah malam yang terakhir. Sebahagian ulama berkata bahawa waktu yang paling utama ialah 1/6 malam yang terakhir. Maknanya malam itu kita bahagi waktu. Yang kelima, tidak menetapkan pembahagian tertentu. Hal ini kerana mungkin pembahagian tertentu itu susah payah bagi seseorang. Dalam hal ini terdapat dua cara yang boleh dilakukan. Yang pertama, bagaimana kita nak buat, kita tetapkan
waktu-waktu tertentu pada malam itu. Yang pertama menghidupkan awal malam sehingga datang rasa mengantuk. Mana lepas daripada isyak tu kan, mana kita buatlah dulu kata-kata mengaji sikit kau, kan? Zikir sikit kau. Mana tidur kita tu biar tidur dalam keadaan kita memohon keampunan dengan Tuhan, kan? Semaya qiyamul lail, kan? Mana sebelum daripada tidur tu boleh. Lalu bila rasa mengantuk tidur. Dan jika dia terjaga maka dia sembahyang. Jika dia tidak terjaga maka dia terus tidur. Cara ini agak sukar namun ia juga merupakan cara yang dilakukan oleh sebahagian salaf. Ada setengah salaf gitulah. Mana dia menghidupkan malam itu sehingga dia berasa mengantuk, kemudian tidur. Maknanya kalau terjaga lagi sebelum daripada subuh tu dia akan sambung semula ibadat dan ketaatan dia. Kalau tak terbangun, maknanya bangun semaya subuh lah. Gitu. Dalam sahih ini daripada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili musalliyan illa ra'aynahu wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu." Hadis ini ada disebutkan dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Bagaimana sifat qiyamul lail Nabi ni kan. Jadi Anas bin Malik dia kata, kami tidak berkehendak untuk melihat Rasulullah SAW salat pada malam hari, melainkan kami melihatnya. Dan kami tidak berkehendak untuk melihat Rasulullah SAW tidur pada malam hari, melainkan kami melihatnya. Sebab Nabi ini dia tidak ada waktu-waktu yang tetap. Maknanya tak semestinya setiap malam Nabi itu Nabi akan bangun pada awal malam, ataupun pada pertengahan malam, ataupun pada akhir malam. Nak dekat dengan subuh, Nabi pun bangun maya tahajud. Tak semestinya gitu. Tapi qiyamul lail itu, tahajud tu memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Cuma waktu yang Nabi buat tu berbeza-beza. Ada ketikanya pada awal malam, pada isyak kan, Nabi akan segera tidur, kemudian Nabi akan bangun pada awal malam. Untuk melakukan ibadat. Sehingga kadang-kadang tertidur tu. Ada kadang-kadang tu pertengahan malam, 2/3 kata. Dan ada tu pada hujung-hujung. Nak dekat-dekat dengan waktu subuh. Itulah kelaziman yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sahabat ni diingatkan Nabi nak buat pada 1/3 malam. Siapa-siapa tengok Nabi masih lagi tidur. Dan ada ketika sahabat tidak menyangka yang Nabi nak bangun pada waktu tersebut. Tiba-tiba kelihatan Nabi sedang mendirikan salatul lail. Ini sifat solat malam Nabi. Baik. Jadi begitu jugalah apa yang berlaku kepada sebahagian sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu biasa salat malam mengikut pada kemampuannya. Ada pun Sayyidina Umar dia akan buat setakat yang dia mampu. Apabila tiba akhir malam, beliau akan membangunkan keluarganya sambil berkata, "Salat, bangunlah." Ada satu kisah menarik Sayyidina Umar Al-Khattab ini, bagaimana cara ibadat Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu malam. Jadi selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab, salah seorang daripada tabi'in nama dia Utsman bin Abi Al-As. Utsman bin Abi Al-As ni dia telah menikahi salah seorang daripada mantan isteri lah, kita kata janda Sayyidina Umar. Dia nikah tu bukan tujuan nak mengharapkan harta ataupun keturunan dah. Tapi dia mengahwini salah seorang daripada janda Sayyidina Umar ni semata-mata dia nak mengetahui bagaimana keadaan malam-malam yang dilalui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Utsman bin Abi Al-As ni dia pernah bertanya kepada isteri Sayyidina Umar lah. Jadi ketika itu isteri dia lah, bagaimana salat Sayyidina Umar pada waktu malam? Lalu kata salah seorang daripada isteri Sayyidina Umar ini, selepas daripada sembahyang isyak,
Umar akan menyuruhku meletakkan bekas berisi air di sebelah kepalanya. Ketika ia terjangkau, ia akan mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya